Assalamualaikum Dr. Hamizan. Kami daripada Kumpulan 7 terdiri daripada Muhammad Nur Syahrin Azri bin Muhammad Noor, saya sendiri dan serta kawan-kawan saya, Muhammad Syafiq bin Abdul Rahman, Ainul Sabrina binti Ahmad Nazri, Muhammad Ifan Syafiq bin Wahid, Muhammad Nakiuddin bin Ahmad Syukri. Hari ini kami akan membentangkan tajuk Pertiwi Soup Kitchen, analisis keberkesanan NGO sebagai ejen penyelesaian masalah sosial. Untuk pengetahuan doktor, perbantahangan ini bertujuan menganalisis bagaimana Pertiwi menggunakan strategi penyelesaian masalah dalam membantu golongan miskin bandar dan gelandangan khususnya di Bandaraya Kuala Lumpur. Sepanjang pembentangan ini, kami akan melihat latar belakang organisasi, masalah sosial yang ditangani, kaedah penyelesaian yang digunakan serta impak yang dicapai dan cabaran yang dihadapi. Okay, next slide. Okey, kita pergi kepada profil Pertiwi. Pertiwi atau dikenali sebagai Persatuan Tindakan Wanita Islam Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1967 oleh Datuk Munirah Abdul Hamid. Sejak lebih 50 tahun lalu, organisasi ini aktif membantu golongan gelandangan seperti warga miskin bandar dan juga individu yang memerlukan bantuan asas seperti makanan. Visi utama Pertiwi ini adalah memastikan tiada rakyat Malaysia yang tidur dalam keadaan lapar di samping memulihkan maruah dan kesejahteraan hidup mereka. Fokus utama NGO ini bukan sekadar memberi bantuan sementara tetapi membantu meningkatkan kualiti hidup komuniti terpinggir secara berterusan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pembentang kedua untuk slide ketiga. Terima kasih kepada rakan saya atas pengenalan tentang kumpulan kami dan juga pembentangan sebentar tadi. Apabila kita bercakap tentang kemiskinan dan kelaparan, ramai yang akan membayangkan kawasan luar bandar. Namun, secara hakikatnya, masalah ini juga berlaku di bandar besar seperti di Kuala Lumpur, Johor Bahru dan juga di Penang. Walaupun Kuala Lumpur merupakan pusat ekonomi negara dan juga menawarkan pelbagai peluang pekerjaan, masih terdapat individu yang sukar untuk mendapatkan makanan yang mencukupi setiap hari. Kos sara hidup yang semakin meningkat, terutamanya kos makanan dan tempat tinggal, menyebabkan sebahagian masyarakat hidup dalam keadaan yang sangat mencabar. Golongan yang paling terkesan ialah golongan B40, warga emas yang hidup bersendirian serta gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Bagi sesetengah daripada mereka, mendapatkan makanan harian merupakan satu cabaran yang perlu dihadapi setiap hari. Selain kekurangan pendapatan, ramai juga tidak mempunyai kemudahan asas untuk memasak seperti dapur, peti sejuk dan juga peralatan memasak. Oleh itu, mereka terpaksa bergantung kepada makanan yang murah atau bantuan makanan daripada orang ramai dan juga organisasi kebajikan. Akibatnya, makanan yang diambil selalu kurang berkhasiat dan tidak memenuhi keperluan nutrisi harian. Dalam jangka masa panjang, keadaan ini bukan sahaja menyebabkan kelaparan tetapi turut menjejaskan kesihatan fizikal dan mental mereka. Next slide please. Persoalannya, mengapa masalah ini masih berterusan walaupun negara mempunyai bekalan makanan yang mencukupi? Sebenarnya, masalah utama bukanlah kerana kekurangan makanan, tetapi masalah pengagihan makanan. Setiap hari, di hotel, restoran dan juga premis makanan membuang lebihan makanan dalam jumlah yang sangat besar. Pada masa yang sama, masih terdapat individu yang tidak mampu untuk mendapatkan satu hidangan lengkap sehari. Keadaan ini menunjukkan wujudnya jurang yang besar antara sumber makanan dan golongan yang memerlukan. Jika lebihan makanan dapat disalurkan dengan lebih teratur, banyak individu yang memerlukan dapat dibantu. Selain itu, masalah kelaparan bandar juga berkait dengan faktor lain seperti pengangguran, pendapatan yang tidak stabil, masalah kesihatan, kekurangan pendidikan dan juga ketiadaan sistem sokongan keluarga. Faktor-faktor ini menjadikan seseorang lebih mudah terdedah kepada kemiskinan dan juga kelaparan. Tambahan pula, terdapat golongan yang sukar mendapatkan bantuan kerana tidak mengetahui saluran bantuan yang tersedia ataupun berdepan dengan stigma masyarakat. Oleh sebab itu, kelaparan bukan sekadar isu makanan tetapi juga merupakan isu sosial yang kompleks dan memerlukan kerjasama daripada kerajaan, NGO, sektor swasta serta masyarakat untuk diselesaikan secara lebih sistematik dan berkesan. Seterusnya, saya ingin menjemput rakan saya untuk menerangkan
tentang strategi penyelesaian yang digunakan oleh Pertiwi. Terima kasih. Okey, seterusnya terima kasih kepada rakan saya atas penerangan sebentar tadi. So, slide seterusnya kita masuk kepada strategi yang digunakan oleh Pertiwi. So, yang pertama sekali, solusi yang pertama, diorang menggunakan model iaitu Mobile Soup Kitchen. Dan pendekatan ini sangat unik kerana Pertiwi tidak menunggu penerima datang mendapatkan bantuan. Sebaliknya, mereka sendiri pergi kepada golongan sasaran. So, pasukan sukarelawan mengenal pasti kawasan tumpuan gelandangan seperti Medan Tuanku, Chowkit dan kawasan tumpuan gelandangan dipetakan secara sistematik untuk mengagikan makanan panas secara terus kepada penerima. Okay, program ini dijalankan sebanyak 4 malam setiap minggu secara konsisten. Dengan ini, dia boleh memberikan makanan kepada gelandangan secara berterusan. So, selain mengagikan makanan, sukarelawan juga dapat membina hubungan yang lebih rapat dengan komuniti gelandangan dan memahami cabaran yang mereka hadapi. Pada pendapat kami, inilah kekuatan utama pendekatan Pertiwi kerana bantuan diberikan terus kepada individu yang memerlukan tanpa birokrasi yang rumit. Okay. Next slide. Okay, solusi yang kedua, mereka menggunakan perkhidmatan kesihatan jalanan. Selain bantuan makanan, Pertiwi turut menawarkan perkhidmatan kesihatan jalanan. Ramai gelandangan mengalami masalah kesihatan seperti masalah diabetes, tekanan darah tinggi, jangkitan kulit dan masalah pemakanan. Namun mereka sering tidak mendapatkan rawatan kerana masalah kewangan atau kekurangan dokumen pengenalan. Bagi mengatasi masalah ini, Pertiwi membawa doktor dan sukarelawan jururawat terus ke lokasi agihan makanan untuk memberikan pemeriksaan kesihatan asas secara dan memberikan ubat-ubatan yang diperlukan. Mereka juga memberikan pendidikan kesihatan berkaitan kebersihan diri, pemakanan dan pencegahan penyakit. Melalui pendekatan ini, Pertiwi bukan sahaja membantu mengurangkan kelaparan tetapi turut meningkatkan tahap kesihatan komuniti yang dibantu. Seterusnya, saya menjemput presenter yang keempat untuk menerangkan inovasi operasi dan impak sosial yang dicapai oleh Pertiwi. Terima kasih kepada rakan seperjuangan saya yang telah membentangkan bahagian beliau. Untuk bahagian saya pula, saya akan menceritakan berkaitan dengan inovasi operasi. Okay. Salah satu faktor yang menyumbang kepada kejayaan Pertiwi ialah sistem operasinya yang tersusun dan sistematik. Antara inovasi yang diperkenalkan ialah penggunaan kad penerima bantuan. Sistem ini membolehkan organisasi menjejak penerima dengan lebih berkesan dan memastikan bantuan sampai kepada individu yang benar-benar memerlukan. Selain itu, Pertiwi juga melibatkan ramai sukarelawan profesional seperti doktor, peguam dan juga individu daripada pelbagai bidang kepakaran. Ini menunjukkan bahawa penyelesaian masalah sosial tidak boleh dilakukan oleh satu pihak sahaja. Sebaliknya memerlukan kerjasama daripada pelbagai golongan pihak. Kekekalan operasi mereka juga membina kepercayaan dalam kalangan penerima kerana bantuan diberikan secara berjadual dan berterusan. Okay. Terusnya, impak sosial dalam angka. Okay. Keberkesanan sesebuah NGO boleh dinilai melalui impak yang berjaya dihasilkan. Jika kita tengok pada slide ini, ada nombor-nombor yang telah dibentangkan, iaitu Pertiwi telah beroperasi selama lebih 50 tahun sejak tahun 1967. Sepanjang tempoh tersebut, mereka telah mengakhirkan lebih daripada 1 juta paket makanan kepada yang memerlukan. Mereka juga menjalankan operasi agihan makanan sebanyak 4 kali seminggu secara konsisten. Selain itu, ratusan gelandangan telah menerima rawatan kesihatan percuma melalui program kesihatan jalanan yang dilaksanakan. Pencapaian ini membuktikan bahawa NGO mampu memberikan kesan yang besar kepada masyarakat apabila mempunyai visi yang jelas dan sistem operasi yang berkesan. Seterusnya, saya menjemput rakan saya untuk membentangkan bahagian kerja.
Terima kasih kepada kawan saya yang telah menjemput saya. Seterusnya, mari kita lihat mengapa Pertiwi Soup Kitchen dianggap lebih berkesan berbanding daripada NGO-NGO yang lain. Pada pandangan kumpulan kami, terdapat dua faktor utama yang menjadikan Pertiwi lebih berkesan berbanding kebanyakan program kebajikan yang lain. Faktor pertama ialah ketekalan atau konsistensi. Pertiwi menjalankan operasi secara tetap dan berterusan selama bertahun-tahun. Ini telah membina kepercayaan dalam kalangan penerima bantuan kerana mereka yakin bantuan akan sentiasa tersedia apabila diperlukan. Faktor yang kedua ialah maruah. Pertiwi tidak melihat gelandangan sebagai beban masyarakat tetapi sebagai individu yang berhak dihormati dan dibantu. Oleh itu, bantuan diberikan dengan penuh hormat tanpa diskriminasi atau penghinaan. Pendekatan yang berasaskan maruah manusia ini menjadikan penerima lebih selesa untuk menerima bantuan dan lebih terbuka untuk mendapatkan sokongan lain pada masa hadapan. Slide seterusnya. Walaupun Pertiwi berjaya mencapai banyak kejayaan, namun organisasi ini masih lagi menghadapi beberapa cabaran. Antaranya ialah kenaikan harga barang yang meningkatkan kos operasi program bantuan makanan. Selain itu juga, stigma masyarakat terhadap gelandangan boleh menyukarkan usaha untuk mendapatkan sokongan awam dan juga tajaan daripada pihak-pihak tertentu. Perubahan dasar bandar dan pemindahan lokasi gelandangan juga boleh menyukarkan proses untuk mengenal pasti komuniti sasaran. Sebagai rumusan pada kali ini, kajian ini telah menunjukkan bahawa Pertiwi telah berjaya menggunakan pendekatan penyelesaian masalah yang berkesan melalui Mobile Soup Kitchen, perkhidmatan kesihatan jalanan, sistem penerimaan bantuan dan juga penglibatan sukarelawan profesional. Kejayaan mereka ini telah membuktikan bahawa penyelesaian masalah sosial memerlukan 3 elemen utama iaitu konsistensi, empati dan juga inovasi. Oleh itu, model yang digunakan oleh Pertiwi boleh dijadikan contoh kepada NGO lain dalam menangani isu kemiskinan dan kelaparan bandar secara lebih sistematik dan mampan. Sekian pembentangan daripada kami kumpulan 7 yang bertajukkan Pertiwi Soup Kitchen menganalisa keberkesanan NGO sebagai ejen penyelesaian masalah sosial. Terima kasih kerana mendengar dan sekian terima kasih kepada kami.